Assalamualaikum sahabat. Kenapa ni? Kenapa ni? Ini adalah telur dadah dan nak dimakan bersama potato masak cili. Disebabkan saya meletakkan air banyak, jadi saya rasa macam boring lah kan. Menunggu kan, dah berpeluh dah ni. Okey, saya letak daun limau purut dan sedikit belacan lah. Sedikit saja kurang belacan. Sebabnya dah letak garam sikit tadi dan cukup rasa lah. Tapi rasanya ni dah elok. Bukan masin. Untuk lagi mantap lah rasanya. Bukan apa. Mantap ke mantap? Whatever. Tadi saya meletakkan air banyak. Saya suruh anak saya ambil setengah cawan. Tapi dia banyak, so tak apa. Dan kentang ni dah dihiris nipis lah. Banyak maklumat ni. Kentang ni dihiris nipis agar cepat masak lah. Sekarang memang dah masak dah. Kalau saya hiris besar sikit, sure dia belum masak lah. Belum lagi. Waktu ni belum lagi masak. Okey. Saya letak bawang merah, bawang putih, cili bor, gula, cukup rasa, garam. Itu saja guys. Okey, sekejap. Saya nak ni lah. Ni sikit lah. Aduk-aduk kan. Aduk ke? Okey. Apa lagi ya? Tadi saya lambat letak bawang merah, bawang putih. Saya terlupa guys. Sebab first time saya masak sendiri ni. Saya kan sakit kaki. Okey guys. Sebab tu saya masak simple-simple je. Korang nak judge lah. Saya letak bawang merah, bawang putih. Saya kata macam mana ni, nanti takut mentah lah kan dalam hati saya. Tapi saya dah tahu kalau saya masak lama dia akan tak mentah lah. Macam ni lah contohnya. Ni bawang merah, bawang putih dia dah cukup masak. Even saya terlupa tumiskan. Okey, itu jalan selamatnya ya korang kalau mengikut saya lah. Kalau saya buat macam tu. Terlupa nak letak bawang merah, bawang putih untuk tumis dengan minyak tu, saya akan buat macam tu. Kita ni dah masak lama sikit. Biar bawang tu masak. Nampak tu dah masak dah kot tu. Dan melainkan kalau hiris tebal sangat lah. Tadi saya rasa saya hiris bawang putih tu nipis lah tu. Sebab dia berbunyi-bunyi tu masih hiris. Okey guys, ini adalah kentang kentang masak cili tapi ala-ala tom yum. Sebab ada daun limau purut. Okey guys, bye. Cepat makan, saya nak tutup dah ni. Tutup.